Jangan takut dah, sungai ini ada memang ada ni ya, geng. Tapi dia tak kacau lah. 12. Kan dah nak hujan ni. Mau hujan. Kasih bungkus. Hujan sudah. Kasih bungkus. Pelan-pelan. Nantilah Kop, orang besar mau turun tu. Orang besar mau turun tu. Jaga jack tu, sebelah aja function, sebelah kurang function tu. Sebelah aja function tu, sebelah tak function tu. Duduk Jack. Kau duduk Jack. Aku risau betul lah si Jack ni. Perjalanan Abe ke Mengkapun Laut. Kampung ni agak terpencil juga. So, tak ramai orang tinggal di sini. Sebab kebanyakan dah berpindah ke bandar. Kerana kesukaran hidup di sini. Dulu dia ada 30 keluarga. Sekarang ni tinggal 12 saja. 18 dah berhijrah. So, kita tengok suasana sini. Cantik juga kan? Bot ni dah mendap ke depan ni. Sebab dua baju merah di depan tu, aku rasa banyak dosa tu. Dia berat dosa ni. Perjalanan ni ambil masa 30 minit juga. Sebab bot tak boleh nak laju. Lebih muatan. Pelan-pelan. Masin dah. Dia bukan air payau dah Sin. Dia masin dah. Okey, kita dah pun menghampiri ke PPR Kampung Mengkapung Laut. Kop. Apa dosa kau buat sampai bot tu dah turun ke depan? Dosa apa minggu lepas kau buat? Kami diam. Ni dua orang tu lah tu buat dosa tu. Assalamualaikum. Oh, hati-hati. Oi. Teragas betul dah pernah hati-hati. Okey, pijak kayu tu dulu, Aku yang naik risau lah. Tak payah pegang. Kan. Assalamualaikum. Sihat? Sigup dulu. Waras. Kakaknya waras. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Kalau tidak biasa air naik sampai sini. Oh, ni air surut deh. Mari kita tengok suasana Kampung Mengkapun Laut. Dia orang ni nelayan lah. Kan? Bukan majoriti, semua 100% nelayan. Mau ikut sini pula. Oh, panas lah. Sampai sini sudah lah. Assalamualaikum. Dek, sini dia memang tak ada karen Oh, dia tak ada api sini? Oh, tiada. Jadi pakai elektrik? Bukan pakai pelita kah? Oh, pakai generator. InsyaAllah. Abang nak cuba aturkan solar. Tapi solar yang boleh pakai plug. Solar besar lah. Di Mengkapun Laut. Doakan usaha abang ini berjaya untuk kita adakan solar yang besar di Kampung Mengkapun Laut. Untuk menjimatkan kos, penduduk hanya menggunakan 3 jam sahaja sehari generator untuk kegunaan elektrik. Ambil yang ni dulu. Berat. Tolong lah. Tolong Pak pergi sana. Okey, siapa lagi next? Rosna binti Ibrahim. Okey, terus. Itu arti. Jangan lupa bersama Abel di Mengkapung Laut di episod yang seterusnya.